Karak, Kuala Pilah. Dah sampai Tol Karak. Pukul berapa jam sekarang? 9.40. Lepas ni layan Karak ni yang aku slow sikit. Sebab tu highway tu aku rembat. Sebab aku tahu dah aku punya kelemahan ni dekat sini lah, dekat Karak ni. Aku bawa slow sikit lah, tak laju lah. Nak terkucil ni rasa ni. Sejuk gila. Aku bawa mana laju 15, 16 je tadi. 1.5 mana laju. Tak laju mana pun. Korang jangan beli 1.5 ni, tak laju. Ada total sini. Apa estimate sampai KL 12.5. Tapi aku rasa ni cepat sikit ni, awal sikit lah. Ada lagi 95 kilo lagi. Nak layan Karak ni yang lemah ni. Aku tak suka Karak ni. Aduh, bukan jiwa lah. Hati sudah tak kering lagi. Itu masalah dia tu. Apapun kita tetap teruskan perjalanan. Lagi 95 kilo. Let's go.